Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala alaina alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah Imamil Muttaqin wa Nabiyil Amin wa Qaidid Du'atil Mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل من الإمام الحافظ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu berpuasa. Mudah-mudahan kamu beroleh ketakwaan di sisi Allah. Saudara pengurusi dan seluruh ahli jawatankuasa surau, tuan imam, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pimpinan masyarakat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik, para tetamu Allah, para hadirin yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah. Pertama-tama kita merafakkan setinggi-tinggi dan sebesar-besar kesyukuran kita kepada Allah, dan syukuran yang seluasnya, seluas alam yang dibentangkan oleh Allah, dan kesyukuran yang sebanyaknya, sebanyak mana makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantaran memberikan kesempatan, ruang dan nikmat kepada kita untuk kita sekali lagi berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Bulan Ramadan satu anugerah besar Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bulan yang sebaik Ramadan. Tidak ada waktu yang senikmat Ramadan. Tidak ada anugerah masa di sisi Allah yang terlebih baik daripada bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebab itulah para hadirin yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala dalam menurunkan ayat memerintahkan kepada kita berpuasa, memulakan ayat ini dengan apa yang dipanggil Nida'ur Rahman. Nida'ur Rahman ialah seruan daripada Allah
dengan sifat kasih sayang dan belas cintanya kepada makhluk. Sebab itu Allah mulakan dengan satu seruan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Satu panggilan dengan makna kasih sayang Allah, satu seruan yang mengandungi sifat rahim, rahman, kasih sayang Allah. Allah tidak kata hoi orang beriman, tapi Allah kata wahai orang-orang yang beriman, dengan satu panggilan dan satu seruan yang menunjukkan akan kasih sayang pencipta kepada makhluk yang diciptanya, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah. Sebab itu di dalam ayat ini menurut ulama-ulama tafsir, marilah kita meletakkan diri kita sebagai orang yang beriman. Walaupun kita ada salah, walaupun kita ada dosa, walaupun sebelum ini kita tak nampak jalan ke surau, tak nampak jalan ke masjid, tetapi kita letak diri kita dulu orang yang beriman, supaya kita memahami bahawa seruan ayat ini adalah seruan kepada kita. Kerana bila Allah menyeru orang-orang yang beriman, dan kita meletakkan diri kita di antara orang yang beriman, dengan makna kita faham bahawa yang Allah seru itu ialah diri, termasuk diri kita sendiri. Apa seruan Allah? Allah terus beritahu kepada kita, telah diwajibkan kepada kamu puasa. Telah diwajibkan kepada kamu puasa. Dan Allah menyandarkan kewajipan puasa dengan Allah beritahu kepada kita bahawa golongan umat yang sebelum kamu dulu berpuasa. Maknanya Allah beritahu jangan bimbang dengan puasa, jangan ragu dengan puasa yang Allah perintahkan, sebab orang-orang yang sebelum kamu, kata Allah, telah diberi kejayaan dengan puasa yang mereka lakukan. Maka Allah kurniakan kewajipan puasa kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ragu dan jangan bimbang, kami juga akan berikan kepada mereka yang menikmati, yang menyambut amalan puasa itu, dengan kami akan berikan kepada mereka kejayaan dan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah sandarkan. Yang kedua, menurut ulama tafsir, kenapa Allah sandarkan dengan puasa orang yang sebelum ini? Kerana Allah menghendaki supaya bila kita masuk dalam bulan Ramadan, masuk mesti bermula dengan sangkaan baik kita kepada Allah. Jangan ada persepsi yang buruk kepada Allah. Jangan ada sangkaan yang buruk kepada Allah dengan Allah memberikan kita Ramadan. Saya sebut ini sebab ada sebahagian orang bila masuk Ramadan yang dia nampak kepayahan, yang dia nampak panas, yang dia nampak lapar, yang dia nampak dahaga, yang dia nampak payah nak buat kerja, yang dia nampak macam-macam sangkaan-sangkaan buruk yang dia nampak bila Allah kurniakan Ramadan. Sebab hubungan antara manusia, antara kita dengan Allah, Allah bermula lihat sejauh mana sangkaan kita kepada Allah. Itu merupakan mata rantai yang pertama. Kalau sangkaan ini sudah kita berikan persepsi yang tak berapa bagus dengan Ramadan, jawabnya memang Ramadan tak berapa bagus dengan kita. Kalaulah Allah berikan bulan yang sebaik Ramadan, tiba-tiba ada orang menyangka, memberikan persepsi yang buruk kepada Ramadan, maka memang Allah akan mendatangkan yang buruk Ramadan kepada orang yang buat sangkaan buruk kepada Allah dengan beri Ramadan. Sebab itu satu hadis qudsi Allah menyebut, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Hadis ini panjang sikit. Faman taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi zira'an, faman taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an, wa man taqarraba ilayya yamshi taqarrabtu ilaihi uharwila. Apa Allah kata? Allah kata, aku di sisi sangkaan hambaku.
Aku di sisi sangkaan hambaku. Ana inda zanni abdi bi. Aku di sisi sangkaan hambaku. Apa kita nak sangka kita kepada Allah? Apa kita nak sangka Allah kepada kita? Apa kita nak sangka dengan Ramadan yang Allah berikan kepada kita? Apa kita nak sangka dengan tarawih yang Allah perintahkan kita laksanakan? Apa sangkaan kita dengan Allah perintahkan kita bangun sembahyang subuh? Apa sangkaan kita dengan Allah apabila Allah perintahkan kita bertahajud, kita bangun sahur? Apa sangkaan kita dengan Allah supaya Allah suruh kita berpuasa, kekang perut? Apakah kita memulakan semua ini dengan sangkaan baik? Ataupun sebaliknya kita sudah menyelitkan pada amalan dan perintah itu dengan sangkaan-sangkaan dan persepsi yang buruk? Kerana terbukti ramai orang yang mengeluh dengan puasa, orang yang mengeluh dengan lapar, orang yang mengeluh dengan pancaran cahaya matahari, panas katanya. Orang yang mengeluh dengan Allah tak turunkan hujan. Orang yang mengeluh dengan macam-macam yang diberikan oleh Allah. Berapa ramai orang yang mengeluh. Mengeluh ini tanda sudah ada gambaran sangkaan buruk kita kepada Allah. Sebab itu kita kena letak apa pun yang Allah berikan kepada kita, mesti ada kebaikan yang Allah nak berikan kepada kita. Maka Ramadan, kita kena memulakan Ramadan dengan sangkaan baik kita. Mesti ada rahsia besar yang Allah nak berikan kepada kita, sehingga Allah sendiri rahsiakan tentang ganjaran pahalanya. Lain Allah beritahu, Ramadan Allah tak beritahu. Biasa kalau tak beritahu ni dia surprise orang kata. Kalau kita nak bagi hadiah orang, kita bungkus, ingat. Biasa bila dibungkus ni sebab surprise. Kita tak beritahu. Nak beritahu hadiah tu mahal harganya. Saya baru 2-3 hari balik daripada Taiwan. Saya tak tahu nak belikan anak saya hadiah apa. Pula Taiwan ni tengah hujan. Nak jadual terlalu ketat. Nak pergi beli tak ada ruang langsung. Akhirnya masa nak balik tu tengok-tengok adalah satu kotak pensil. Cantik sikit, dia punya sudu tu ada sekali dengan sudu. Kat kepala sudu tu ada gambar kartun. Jadi saya beli. Tapi saya tak sempat nak bungkus. Bila saya tak sempat nak bungkus, balik-balik saya pergi, dia kata ya hadiah. Anak saya tak kata hadiah, dia kata rahsia. Abi ada beli rahsia ke? Ada, saya tunjukkan. Tapi saya tak bungkus. Dia komen, ini rahsia apa? Dia kata. Dia tahu. Dia tahu, tak surprise langsung. Saya pun jenis malas nak bungkus-bungkus. Orang perempuan mungkin rajin lah. Kita jenis tak payah nak bungkus-bungkus. Ini bukan hadiah, dia kata. Pandai dia. Maknanya bila Allah tak beritahu kepada kita, ianya terlalu besar. Sehingga Allah gabungkan dalam satu ayat antara puasa dengan bertakwa ini. Allah letak dalam satu ayat. Apa makna? Bertakwa ni tidak adalah takwa, melainkan ianya adalah merupakan tiket untuk kita masuk syurga. Syurga jawabnya takwa. Maknanya bila Allah kata la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Maknanya mudah-mudahan dengan puasa kamu beroleh syurga. Sebab Allah kata wa tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Syurga itu kata Allah aku wariskan untuk hamba-hambaku. Hambaku, patut Allah sebut hambaku dah cukup. Tapi siapa dia hambaku? Allah perjelaskan lagi, man kana taqiyya, mereka-mereka yang bertakwa. Maknanya takwa ni syurga. Allah hubungkan puasa ni dengan syurga. Orang kata puasa ni semua orang boleh. Cuba tengok anak-anak kita yang 6 tahun esok. Malam ni kita kejut dia bangun. Bila kita kata esok nak puasa, dia seronok esok puasa. Walaupun tak tahu lagi macam mana perjalanan. Ada kadang-kadang umur 5 tahun dia dah puasa dah. Dia sendiri tu tahan lapar untuk dia puasa.
Walaupun kita kadang-kadang kesian ke budak ni. Pukul 2 dah kita sediakan nasi. Budak tak nak makan kadang-kadang. Nak puasa macam mana mak ayah dia puasa. Kan? Jadi kita kata, puasa tu senang aja. Kenapa puasa yang sangat senang tiba-tiba Allah beri satu hadiah yang tersangat besar? Macam orang kata tak berbaloi. Contohnya kalau surau ni lah, katalah buat pertandingan dam haji umpamanya. Pemenangnya nombor 1, pemenang pertama dapat tiket menunaikan haji. Tak berbaloi langsung. Pemenang dam haji dapat menunaikan haji. Agak munasabah agak-agak. Langsung tak munasabah. Kan? Langsung tak munasabah. Maknanya bila bendanya kecil, tiba-tiba hadiahnya besar, tak munasabah. Tapi bila Allah kata puasa, hadiahnya syurga, maknanya bukan mudah untuk berpuasa sebenarnya. Bukan mudah. Bukan semudah kita lihat. Sekadar kita nak berlapar daripada pagi sampailah petang. Bukan semudah itu. Sebab itu Allah memberikan ganjaran terlalu besar. Allah kata syurga. Sebab itulah saudara sekalian, kita tekun dalam Ramadan ini bukan sekadar kita berlapar dan berdahaga. Bahkan bab-bab fiqh dan juga ulama-ulama tasawuf, sebenarnya kalau kita pergi bab fiqh, tumpuan kepada perkara-perkara yang membatalkan puasa itu tidak banyak sebenarnya. Sebenarnya yang lebih banyak ialah perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Yang ini yang perlu kita cari, yang perlu kita semak. Saya agak sedikit bimbang sebenarnya, tapi dalam kebimbangan itu ada sedikit keseronokan. Sebab puasa kita tahun ini bertembung dengan bola sepak. Saya antara bimbang dengan seronok. Antara bimbang dengan seronok. Seronoknya ialah kerana apa? Kerana bila kita bangun, jadi dengan bola ini ada kesempatan, orang kata selain daripada kita bangun bertahajud, yang menjadi fokus paling penting, kita bertahajud, boleh jadi bolehlah petik barang 2-3 minit nak tahu keputusan berapa pertandingan bola. Sebab saya suka di hujung tu pasal tak larat nak tunggu. Kadang 90 minit main 0-0. Jadi kadang bila saya celik lepas sembahyang subuh apa pagi, jumpa kawan, jumpa budak-budak kaki bola, tanyanya berapa bola malam tadi. Budak jawab 3-0. Jadi bila ada siaran ulangan tu, saya tengok sekejap keputusan, memang betul 3-0 sama macam ulangan yang dibuat. Jadi kalau macam tu tak payah tengok pun tak apa, tanya je pagi berapa. Sama jawapan dia. Sama je. Tak ada beza. Ni laporan tu memang tepat. 3-0. Cuma yang saya sedikit seronok tu nak tengok. Macam Perancis. Orang tanya saya sokong mana Ustaz? Saya sokong Perancis. Pasal apa? Sebab skorer dia ramai orang Islam. Pemain dia ramai orang Islam. Tu yang ada sedikit seronok tu. Yang ada sedikit seronok tapi tak tengok pun. Yang kata Karim apa nama? Benzema ke apa nama? Tu kata budak-budak. Kita pun tak berapa nak layan sangat. Tak ada masa. Baik. Tapi yang saya sangat bimbang ialah nawaitu kita bangun untuk bala, tidak untuk bertahajud kepada Allah. Sebab itu saudara sekalian, inilah saat yang terbaik. Tidak ada bulan kita kata sebaik Ramadan. Sebab itu Allah hubungkan terus dengan syurga. Dan Ramadan dia menyempitkan jalan syaitan dalam kehidupan kita. Kalau kita nak tengok jiwa kita yang genuine, hubungan kita dengan Allah, lihat dalam bulan Ramadan. Lihat dalam bulan Ramadan. Sebab masa ini syaitan terbelenggu dan dia tidak mengganggu kita. Kita jadi seronok beribadah.
Saya tadi bimbang nak datang sini. Driver saya dah telefon, dia kata dia terlupa malam ini dan dia pun sakit perut tak dapat datang. Saya pun 8.30 baru saya gerak daripada Shah Alam, daripada rumah esko di Shah Alam, driver sendiri. Biasanya roundabout dekat masjid tu tak pernah jam malam. Malam ni saya dah terlajak jam kat situ, setengah jam kat roundabout tu saja. Allah, tengok punya orang nak pergi masjid sampai jam malam. Roundabout jam, saya kata kalau tiap-tiap malam ni lah syiarnya, Masya Allah. Orang nak pergi tarawih dalam bulan Ramadan, seronoknya orang nak. Sebenarnya keseronokan ibadah ni lah jiwa insan yang genuine sebenarnya. Apabila tidak ada pengaruh-pengaruh, tidak ada hasutan, tidak ada gangguan daripada syaitan. Apatah lagi dalam keadaan bila Allah suruh kita berlapar, kita menyempitkan jalan syaitan dalam kehidupan kita. Menyempitkan jalan syaitan. Bila menyempitkan jalan syaitan, dia merangsang jiwa kita untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Sebab tu tengok tuan-tuan sekalian, malam ni kita datang tarawih, ada orang datang jumpa saya, minta peruntukan untuk pasang soyuk baru. Pasang inilah tambahan baru. Pasal apa? Dia kata tak cukup tempat Ustaz Ramadan ni. Melimpah orang saat kita nak buat tambahan, kesian ahli jamaah paksa. Saya rasa ada yang sembahyang dekat halaman. Saya kata ginilah, cuba tengok duit surau ada tak ada. Kalau ada, boleh pasang sewa. Tapi jangan letak harapan yang tinggi. Pasang dulu untuk 10 hari tengok melimpah tak melimpah. Kan? Sebab malam pertama biasanya baru kita kenal orang kampung kita. Selama ni tak berapa kenal. Rupanya duduk sebelah rumah kita, jumpa di surau. Alhamdulillah. Malam pertama Ramadan, malam silaturrahim. Malam silaturrahim. Ni. Tak tahu yang dia rupanya sekampung dengan kita, kerja satu pejabat tapi tak tahu duduk mana. Rupanya satu taman dengan kita. Bila jumpa, malam 1 Ramadan. Tengok. Sebab itu seronok kita nak beribadah. Seronok ni lah sebenarnya jiwa kita yang sungguh. Yang lain tu yang malas, sebenarnya itu bukan jiwa kita yang sungguh. Itu sudah banyak dipengaruhi oleh syaitan. Yang kita malas nak berjemaah, itu jiwa sudah ada hasutan syaitan. Tapi kalau nak tengok jiwa insan yang sungguh, inilah dia. Sebab itu Allah syariatkan tarawih ni dalam bulan Ramadan. Sebab jiwa insan yang betul-betul genuine lah yang ada hubung kait dengan Allah, hubungan yang intim dengan Allah, sehingga sanggup untuk beribadah walaupun siangnya kita berlapar. Sebab lapar itu ialah proses menyempitkan jalan syaitan. Kita pun jadi seronok malamnya beribadah. Patut-patut tarawih ni bukan dalam bulan Ramadan, patut bulan Syawal. Patutnya siang kita mentadarat dengan 4-5 rumah terbuka, malam patutnya kita gagah kuat sembahyang tarawih. Rasa 20 memang tak puas hati, kalau boleh biar 40. Tengok cara makan siang tu tak patut 20 rakaat. Tengok cara makan tu macam untuk sembahyang 40 rakaat punya sembahyang. Tapi bila makan banyak, itulah yang membuka ruang kepada syaitan untuk berada dalam jiwa kita. Sebab itu tuan-tuan sekalian, tunggu nanti tengok malam 2 Syawal. Cuba tengok berapa ramai datang sembahyang berjamaah Isyak. Tengok, tunggu malam 2 Syawal. Tantah Imam dengan Bilal siap balik kampung. Tunggu malam 1 Syawal, malam 2 Syawal, malam 3 Syawal. Subuh tengok. Yang siangnya kita mentadarat dengan macam-macam kita makan. Malam cuba tengok berapa ramai. Sebab itu kalau nak lihat jiwa kita yang genuine, Ramadan, hubungan kita dengan Allah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila saya sebut Ramadan, mulakan dengan sangkaan baik.
juga kita buat sangkaan baik kepada Allah. Allah menerima siapa pun dalam bulan Ramadan yang datang dengan sebelumnya dengan apa jenis perangai, Allah alu-alukan dalam bulan Ramadan. Sebagaimana Allah buka syurga itu kepada semua jenis manusia. Kaki rasuah ada dalam syurga, kaki rompak Allah terima dalam syurga, zina Allah terima dalam syurga, perogol yang biasa, perogol bersiri, semua ada dalam syurga. Kaki curi ada dalam syurga, curi yang besar-besar, curi yang kecil-kecil, Allah terima syurga. Kecil-kecil ni kalau selipar di masjid tu kecil-kecil lah. Saya sebut ni, ada satu surau hilang sungguh selipar saya. Tu yang kecil-kecil. Tapi proses dia satu je. Sebab itu Allah terima semua melalui satu pintu. Apa dia? Ghafur. Keampunan Allah. Sebab itu bila saat terbaik, ni Ramadan saat terbaik, masuk saja Ghafur, Allah terus sambung Rahim. Ghafur, Rahim, Ghafur, Rahim. Sebab itu Allah tak selang antara Ghafur dengan Rahim dengan satu huruf yang lain, tidak. Allah tak kata Ghafur wa Rahim. Tak ada. Tak ada huruf waw. Huruf ataf pun tak ada. Tak ada. Apa maknanya? Sedangkan dua ni adalah dua kalimah, dua perbuatan yang berbeza. Satu Ghafur, keampunan. Yang kedua Rahim, kasih sayang Allah. Kenapa tidak ada huruf ataf yang menyelanginya? Sebab Allah nak beri satu keyakinan bahawa siapa yang Allah ampunkan dosa, jawabnya Allah berikan kepada mereka kasih sayang. Bila sayang, jangan ragu. Sebab itu orang kaki rasuah boleh ada dalam syurga. Apa prosesnya? Ghafur. Mohon ampun kepada Allah. Ampun kepada Allah. Tak adalah bulan yang terbaik, tuan-tuan sekalian, melainkan Ramadan. Melainkan Ramadan al-Mubarak. Sebab itu kita sambut kehadirannya. Dan tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Allah dalam nak mengajak kita menjadi insan yang baik, manusia yang baik, selain daripada Allah beritahu tentang kewajipan, Allah datangkan berbagai-bagai uslub. Perbandingan. Tadi imam kita baca, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udah ma fawqaha. Allah tidak rasa malu untuk buat perbandingan. Perbandingan walaupun sebesar sekecil nyamuk, Allah tak rasa malu. Lebih daripada itu pun, wama fawqaha, Allah tak rasa malu. Walaupun orang kafir kata, fayaquluna madza aradallahu bihadza masala, apalah Allah nak buat perbandingan yang sekecil itu, Allah tak rasa malu. Tapi orang beriman akan tetap mengatakan ianya adalah kebenaran yang datang daripada Allah. Sebab itu para hadirin sekalian, banyak perbandingan dalam Quran supaya kita jadi insan yang baik. Surah-surah binatang banyak dalam Quran. Surah-surah binatang, kaum-kaum yang pernah Allah beri kejayaan, Allah pernah sebut. Banding kita dengan kaum-kaum yang terdahulu, itu salah satu usul. Sebab itu Allah kata kaum sebelum ini pernah mereka berpuasa. Kaum berpuasa. Ada kaum yang Allah beri nikmat kerana mereka taat kepada Allah. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayatun jannatani ayyamini wa shimalin kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allah pernah datangkan, perbandingkan dengan satu kaum penduduk di negeri Sabak. Sebab tu saya seronok pasal Dun saya masuk dalam Quran, nama dia Dun Sabak. Ini Dun apa ni? Gombak.
Taman Templar. Mana ada dalam Taman Templar dalam Quran? Sesungguhnya bagi penduduk di negeri Sabak, Sabak bernam. Sabak ni di Yaman. Allah tunjukkan kekuasaan. Dengan Allah bentang dua ladang yang memanjang, yang subur, yang menghijau, yang mengeluarkan buah-buahan, makanan sayur-sayuran yang subur. Makanlah rezeki daripada Allah dan bersyukurlah. Itulah negeri yang baik yang mendapat keampunan daripada Allah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ini Allah berikan kepada orang-orang golongan kaum yang mereka taat dalam menjalani ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita nak negeri kita pun macam tu juga. Walaupun sehari dua hari ini macam-macam orang tanya. Baru ni nak sidang DUN pula, ada kawan-kawan buat pula usul untuk melaksanakan hudud di Selangor. Bila speaker tanya saya macam mana nak terima tak terima usul ni, saya jawab kita kena terima. Kita jangan tolak. Sekurang-kurangnya biar dia jadi medan perbincangan secara sehat dan ilmiah, dan menjadi ruang untuk kita membuat penjelasan kepada semua orang. Kalau nak terima biar terima dengan ilmu, kalau nak tolak biar tolak dengan ilmu. Akhir kita terima. Bila kita terima, yang bawa usul pula tarik balik usul dia. Yang ni saya pelik sikit. Pasal apa dia tarik balik? Bila saya risik-risik, rupa-rupanya dia kemukakan usul tu dengan sangkaan bahawa kita akan tolak. Bila tolak, dia jadi orang kata mileage dia lah untuk pusing keliling Selangor. Tengok Selangor, tolak. Bila kita terima, dia mati kutu. Dia tak tahu apa yang dia nak bentang sebenarnya. Sebab isu ni bukan soal main-main. Kita kena faham, hudud ini bukan matlamat sebenarnya. Dalam memberi penjelasan terutama kepada orang bukan Islam, kita kena beritahu bahawa ada kesilapan kita menjelaskan seolah hudud ni matlamat. Hudud bukan matlamat, dia alat. Tapi apa matlamat? Matlamat ialah membina sebuah negeri yang aman, yang makmur, yang sejahtera. Itulah matlamat. Sebab itu bila kita lebih fokus kepada matlamat, semua orang akan setuju. Siapa tak setuju negeri yang aman? Siapa tak setuju negeri yang sejahtera? Siapa tak setuju kita mendapat negeri yang makmur, yang tidak ada jenayah berat, yang tidak ada kecurian? Saya kadang-kadang pergi negara lain lagi kita rasa selamat daripada negara sendiri, walaupun tidak ramai orang Islam, tapi kerana disiplin. Tuan-tuan pergi China, tuan-tuan pergi ke Taiwan. Saya meneliti, ialah kita tanya juga berapa banyak kes kehilangan, kecurian dan sebagainya. Boleh jadi kerana undang-undang yang begitu ketat. Curi sahaja, jawabnya tembak. Tu kes jenayah tak ada dah dia. Dia terus tembak aja. Dia tak ada payah, sebab negara China ni negara ramai rakyat. Dia tak rugi pun kehilangan rakyat. Sebab itu curi, jawabnya tembak terus. Sebab tu tak mencuri. Payah nak tengok kecurian, payah. Tempat kita, tuan-tuan sekalian, susah cerita lah. Tabung masjid tak selamat, kan? Di tempat yang paling aman, paling selamat, tak selamat juga. Negara umat Islam kadang-kadang pun tak selamat. Anak saya duduk di Jordan, di tempat yang paling aman di dunia, di Amman, Jordan. Kasut pun dah mula kena curi dah sekarang. Oh, alasan orang Jordan kerana ramai orang-orang Syria yang miskin datang apa semua, jadi menjadi masalah sosial sekarang ini. Tak kira lah. Tapi soalnya dah mula penyakit-penyakit yang seperti itu. Jadi fokus penting daripada hudud ialah kita nak negara aman. Sebab itu Allah berikan salah satu alat yang perlu kita laksanakan ialah hudud. Kalaupun hudud tak terlaksana, kita masih ada disebut maqasid syariah, iaitu saddu zara'i dalam banyak perkara. Jadi Islam dia tidak mati akal dengan hanya satu perkara. Bila tak laksana, hilang dia punya alternatif yang lain, tidak.
Islam memberikan kepada kita banyak jalan, tetapi salah satu daripada alat yang perlu dilaksanakan untuk mencapai matlamat ialah melalui kanun jenayah syariah. Sebab itu yang ini perlu difahami. Sebahagiannya memberi penjelasan seolah hudud ni matlamat, potong tangan, hukum bunuh. Jadi orang lain kadang-kadang melihat bila kita menumpu kepada soal hukum ni lah yang kadang-kadang jadi bimbang, jadi takut. Sebenarnya tak perlu takut, sebab tak terkesan dua golongan yang paling selamat bila dilaksanakan hudud. Pertama ialah orang bukan Islam. Yang kedua, orang yang tak ada niat nak buat jahat, dia selamat. Tapi siapa yang akan terkesan dua golongan? Pertama, orang jahil. Yang kedua, orang yang ada niat nak buat jahat, dia akan terkesan. Sebab tu yang kaki lawan ni pun dua golongan ni. Pertama ialah orang jahil, yang kedua orang yang ada niat nak buat jahat. Ini kaki lawan dengan hudud itu sendiri. Jadi sebab itu bila kita ada usaha untuk memberikan penjelasan demi penjelasan kepada masyarakat supaya sekurang-kurang memahami. Sebab itu saya sebut, kalau nak terima biar terima dengan ilmu, kalau nak tolak pun biar tolak dengan ilmu. Jadi saudara yang dikasihi sekalian, saya tidak berhasrat untuk memanjangkan ucapan saya pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Ramadan Karim, moga-moga kita dapat sampai terus Ramadan ke hujungnya dengan kita dapat melaksanakan segala tawaran-tawaran besar yang Allah berikan. Yang penting kita kena cari, kita tak boleh tunggu, kita kena cari. Sebahagiannya ada dalam masjid, sebahagiannya ada di Quran, sebahagiannya ada di rumah masing-masing, sebahagiannya adalah dalam diri kita sendiri. Carilah di mana-mana pun kurnia besar Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini, dan moga-moga Ramadan ini Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Boleh jadi kita pun tak tahu sama ada ruang ataupun peluang untuk kita berada pada Ramadan yang akan datang. Kita pun tak tahu. Barang umur ni Allah yang punya. Bila saat kematian menjemput kita, falaula idza balagatil khulqum wa antum hina idzin tanzurun, ketika mana nyawa sudah berada di khalqum masing-masing, nyawa sudah berada di gargarah dipanggil. Orang lelaki gargarah ni senang, pegang leher ada benda keras tu gargarah. Nyawa sudah berada di gargarah. Ada dik? Ada ya? Kalau tak ada duduk belakang sana. Gargarah maknanya mudah. Nyawa sudah berada di halqum. Wa antum hina idzin tanzurun. Ketika itu tuan-tuan sekalian, kita akan melihat. Kalau untung, untunglah kita. Kalau rugi, rugilah kita. Antara keluhan orang yang rugi ialah, kenapa bila datang Ramadan kita tidak sambut, kita tidak manfaat. Kita melihat pada ketika itu, ruginya aku tidak manfaatkan Ramadan. Ruginya aku tidak dapat manfaatkan Ramadan. Akhir kerugian nanti ialah ketika berada di padang mahsyar, ketika menghadapi ujian berat. Ketika itu barulah minta kembali ke dunia. Apa yang dia hendak? Kembali ke dunia. Fa as-saddaqa, aku nak balik ke dunia, aku nak bersedekah. Satu sahaja dia nak buat, bersedekah. Kenapa dia tak kata fa usalli, aku nak sembahyang? Kenapa dia tak kata fa asum, aku nak puasa? Kenapa dia kata nak bersedekah? Sebab itulah tuan-tuan sekalian, amalan yang boleh menyelamatkan kita, amalan besar yang boleh menyelamatkan kita, menjadi bekalan kita, saham besar kita, ialah apabila kita dapat manfaatkan duit ringgit kita untuk kita sumbangkan kepada masjid, kepada surau, kepada anak yatim, kepada program Ramadan. Kita kerajaan negeri hanya mampu nak bagi lebih kurang RM1,000 untuk surau, RM1,250 untuk surau Jumaat. Itu pun yang terbesarlah, antara yang terbesar di Malaysia. Tapi itu kita rasa masih sedikit. Tapi saya yakin dan percaya dengan kesedaran, kita harap program-program ada surau, bila letak
senarai untuk murid. Ada satu surau di Shah Alam, letak senarai malam ni siapa, malam ni siapa. Ada seorang datang, dia hayunnya 30 malam, nama dia semua. Jadi dia tak bagi ruang orang lain. Punya dia nak bagus bukan tak bagus. Bagus bukan tak bagus. Yang penting bagi saja duit banyak-banyak ke surau, buat apa pun, tapi ruang itu bagilah kesempatan orang lain. Jadi 30 malam dia nak dia seorang saja. Jadi para hadirin sekalian, sebab itu inilah masa terbaik kita bersedekah. Kita memberi sumbangan. Bukan sahaja zakat fitrah, tetapi apa sahaja program surau, program masjid. Sebab itu alhamdulillah kita terkesan dengan kerajaan negeri. Yang saya tengok report, kita tidak lagi, kerajaan negeri sudah tak perlu lagi nak menanggung masjid-masjid untuk kita bayarkan api, air, elektrik dan sebagainya. Yang ini telah diselesaikan banyak oleh penduduk, oleh masyarakat setempat, oleh ahli-ahli qaryah, oleh ahli-ahli jamaah itu sendiri. Dan saya yakin inilah sebahagian daripada amalan-amalan yang boleh menyelamatkan kita di hari akhirat nanti. Saya mohon keampunan kepada Allah, kemaafan kepada tuan-tuan sekalian, dan dengan lafaz siru ala berkatilah, dengan lafaz dan saya mengajak juga tuan-tuan pada malam ini dalam kita merasmikan, kita mengenang kepada tok nenek kita, kepada ulama-ulama kita, pada pimpinan-pimpinan kita yang berkorban membawa Islam sampai hari ini, ulama-ulama kita, sehingga kita boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Juga kepada tok nenek kita, mak ayah kita, suami isteri kita, boleh jadi yang telah mendahului kita, meninggalkan kita, dan boleh jadi sebahagian anak-anak kita sendiri yang telah pergi menemui Allah, menemui kekasihnya. Dan kepada mereka semua malam ini kita sama-sama bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan dengan lafaz itu juga saya merasmikan program kuliah Ramadan. Di sepanjang Ramadan yang saya tengok gambar dah, saya tak tengok ada surau yang macam ni. Setakat ni lah, ini surau yang saya tengok, semua gambar ada situ. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Moga-moga Allah berkati usaha tuan-tuan semua. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah lazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.